Saya bukan hendak mengulas tentang keputusan yang dibuat oleh mahkamah berkaitan kes Datuk Seri Najib baru-baru ini. Tetapi saya ingin memberikan pandangan untuk di masa-masa akan datang. Sebab zaman akan tetap berjalan, masa terus berlalu. Akan datang ini, kita mesti memandang addendum itu adalah merupakan titah institusi agung. Dia bukan titah daripada susuk tubuh seorang sultan yang menjadi agung. Tetapi addendum itu ialah titah daripada institusi agung. Agung ini adalah merupakan institusi. Sultan silih berganti untuk menjadi agung dan agung itu adalah institusi yang tertinggi di negara kita ini. Maka sebab itu saya katakan addendum itu mesti dipandang ianya sebagai titah dari institusi agung. Bermakna bertukarnya sultan yang menjadi agung, apa-apa titah yang dikeluarkan dari institusi agung itu tetap ianya mesti dilaksanakan. Dan satu lagi, saya juga ingin memandangkan mengapa kita mesti memandang titah agung ini merupakan titah institusi agung, bukan titah sultan yang menjadi agung. Kita mesti mengelakkan daripada ianya dipergunakan oleh parti-parti politik yang rakus. Kita tidak mahu titah institusi agung ini ianya dipandang dari sudut untung rugi parti. Bila masa menguntungkan parti, kita akan bersandar kepada titah yang di Pertuan Agong. Tapi bila time kita merasakan kerugian parti, kita tidak bersandar kepada titah institusi agung. Contoh dia, sebelum ini UMNO lah mengatakan kita berada dalam kerajaan perpaduan kerana kita akur kepada titah agung yang meminta kita bersama kerajaan memastikan kestabilan politik negara. Bermakna waktu itu kita bersandarkan kepada titah agung kerana kita memandang titah itu titah institusi agung. Tapi yang berlaku hari ini, apa yang berlaku? Sebab itu saya katakan mesti memandang titah itu adalah titah daripada institusi agung.